So hari ni dengan aku ada 3 tripod untuk aku ceritakan dekat korang yang mana yang sesuai untuk korang pakai. First tripod daripada Amgras SO2, dia ada phone holder and then dia datang sekali dengan remote. IR remote ni kau boleh connectkan dekat bluetooth phone kau. Kau boleh pacak je tripod ni dalam jarak 3 meter tu. Kau just, kalau kau nak record ke ataupun kau nak tangkap gambar je, kau just tekan je remote ni. And then dia ada handle 180 spin and then kau boleh ambil gambar untuk 160 dengan menggunakan phone holder ni. Standard tripod. Tapi untuk phone yang besar ataupun berat, aku tak suggest lah sebabkan dia terlalu nipis untuk ni. Okay, and then kedua tripod daripada Amgras juga, AI-Link Ultra 4. Tripod ni best untuk orang yang nak live, content creator yang buat solo. Pakai tripod ni kau boleh pakai remote ni, kau boleh cabut macam ni. Okay, and then dia boleh 360, 180 AI follow sebabkan dia ada function AI. Contoh dia macam ni. So kau just letak je phone kau dekat sini and then AI ni akan follow kau lah. Indicator light dia akan menjadi warna merah. Kalau kau buat OK, indicator light dia warna hijau, maknanya dia akan follow kau lah. Kau just letak je muka kau and then dia akan follow kau lah. And then tripod ni pun sama juga. Dia boleh, ni pun extended tripod, cuma kelebihan dia adalah ada sistem AI and then juga dia ada built-in lampu ni. Kalau yang ni aku suggest untuk kau letak phone yang berat sebab dia lebih steady, lebih stabil. Boleh letak kamera juga dekat sini ataupun kau nak letak key light ke. And then pembukaan tapak dia pun besar. Itu saja untuk yang ni. And then yang ketiga, yang ni favorite aku. Aku baru je beli tripod ni daripada Ulanzi, MT44. So tripod ni speciality dia, bawah ni dia ada getah untuk grip. And then bila kau buka tapak ni, ada locking mechanism. And then atas ni kau boleh letak phone, kau boleh letak kamera. Dia ada screw untuk letak kamera. Dia datang sekali dengan ball head, so memudahkan kau untuk kau setting kamera kau. And then atas ni kau boleh letak lampu juga. Contoh ni lampu daripada Ulanzi. Kalau kata kau nak pakai ni kat sini pun boleh. Kau just slot in saja atas ni, and then kau letak phone kau kat sini. And then lampu kilat tu dekat atas. Tanpa menggunakan apa-apa tambahan attachment ke apa, kau just ready to go. And then dia punya batang ni boleh extend up to 140 cm. Agak tinggi, sangat stabil. Yang ni yang paling aku recommended. Untuk korang yang mencari tripod, korang boleh pilih sendiri daripada pilihan-pilihan tripod yang aku bagi tahu tadi. Harga murah sebab 10/10 sale akan datang. So korang yang nak beli, check beg kuning kat bawah, claim semua voucher, free shipping, 10/10 sale. Kau pilih tripod yang sesuai dan kau beli tripod, okay?